Assalamualaikum, selamat petang. Masak apa hari ni? Ada ni rebus jagung buat kudapan nanti selepas berbuka. Next kita masak bali daging. Untuk sekilo lebih daging, bumbu-bumbunya dah blender siap. Bawang merah, bawang putih, cili hidup, buah keras, halia, lagi apa? Asam jawa, air asam jawa. Okey, kita masukkan lada putih, lada sula. Empat cawan masukkan sekali. Okey, dah bumbunya dah nak minyak dah bawang ni kita masukkan 4 helai daun limau purut. Kemudian untuk daging 1 kilo lebih. Okey, Bunda ambil 2 paket tadi, agak-agak lebih kurang macam tu. Kita masukkan semua. Bunda dah cuci dan potong nipis-nipis. Biarkan dia sebati. Ini namanya masak Bali, bukan masak merah. Masak Bali. Okey, biarkan dia mendidih dan meresap pada dagingnya. Kita tinggal buat kerja lain. Okey, daging pun dah agak masak ni, tapi kita biar je dulu. Kita cuma tambah gula garam. Tapi Bunda tak nak gula. Bunda guna kicap. Ini perasa dulu. Dan garam. Last sekali kicap. Kita gaul dulu. Bunda guna kicap ABC. Tapi kali ni Bunda guna kicap Mudim. Ini Malaysia punya. Kicap istimewa. Okey, kita buka dulu. Mudim ni cuma kurang manis lah. Kalau nak lagi manis letak gula. Kalau ABC dia manis. Okey, cukup. Dan gaul. Biar je dulu. Okey, biarkan dia sampai air dia melekat sikit. Ini kira masih banyak air kan. Biarkan nanti dia empuk. Kita next pada ni, kentang. Cuba teka buat apa ni kentang. Ni buat bergedel. Anak-anak saya semua favorit bergedel. Daging masak Bali dah siap, boleh angkat. Ni dah bekat dah. Kita dah matikan api, kita masukkan dalam bekas. Bismillahirrahmanirrahim. Siap untuk dihidang. Daging masak Bali. Bergedel saya menggunakan lada sula atau lada putih. Kita renyah. Macam debu, macam garam juga, ada sebelah sini. Okey, kita letak
garam lagi, tambah. Then serbuk perasa garam perang tadi dah bagi, cuma takut kurang, tambah lagi sikit. Jangan banyak-banyak, takut masin. Okey, cukup. Lepas tu bonda guna ni bawang goreng. Bawang goreng siap-siap. Nak letak banyak pun boleh, sikit pun boleh, suka hati. Bawang lagi banyak lagi sedap. Sekejap kita ambil kentang yang siap goreng. Okay, kita hempap dengan apa tu nama dia, kentang yang dah siap goreng. Okay, mula kita lenyek. Burung tu sejuk tengok dia intai saya masak. Okey, dah siap. Kita tinggal kasih bulat-bulat. Ya, bang? Mana? Bergedel, bergedel lah. Okey sahabat, finally dah habis semua. Bunda dah kasih bulat-bulat semua. Dan tinggal goreng. Okey, siap. Cukup untuk family saya. Tu bos baru balik kerja. Bos saya. Okey, kita gunakan telur panaskan minyak dan masukkan. Sekejap tak perlu lama-lama sebab dia dah masak kan. Kentang dia balikkan dan angkat. Kulit. Dah boleh angkat. Kita pun dah siap. Tauge kedelai. Okey, dah cantik macam saya. Okey, kita masak tauge. Dah basuh dah. Siap. Selamat berbuka sahabatku semua. Okey, tauge pun dah siap. Okey, selamat berbuka semua.